Saya kata, apa masalah kak? Kami nak tanya ustaz. Kenapa kita orang lambat jodoh? Lah, kita orang tak dapat jodoh lagi ustaz. Saya tanya umur akak berapa? Saya 28, dia 30, kawan tu 28. Kenapa orang lain dah kahwin, kita orang belum kahwin? Akak kerja apa? Kita orang tiga orang lecturer ustaz. Kita orang lecturer, kata dia. Saya jawab, sebab itulah orang laki-laki takut pada akak bertiga. Sebab kalau akak kahwin dengan mereka, mesti dia orang kena lecture. Dah kerja akak lecturer. Akak, kita orang ni orang kampung, tambah-tambah akak pangkat besar macam ni, kami takut kau. Dia jawab, kita orang tak kisah pun ustaz. Asalkan baik, kita orang terima jadi suami. Saya cakap memang akak tak kisah, tetapi berapa ramai mak bapak yang kisah. Bila anak dia doktor, bila anak dia lecturer, bila anak dia engineer, bila orang main Minang, dia akan tanya budak jantan tu, anak teruna kerja apa tau? Nampak cara soal. Kita pun habang lah, anak teruna kami kerja kera ni. Yang mana faham, tak faham sudah. Anak teruna kami kerja kera ni. Bila sebut kera ni, bukan kera tu, tak mau lah. Oh, dia bagi alasan minta maaf lah, anak kami ni universiti lah apa. Balik menonong, turun pada rumah, nanya pula, tuan-tuan naik motor Honda Cup, tak boleh start pula. Pak ni jenuh duk start, engkau apa nak patah, lah mak dia tolak hidup motor tu. Memang gelap masa depan. Memang kadang-kadang anak dara tak kisah, tapi mak bapak ni kisah. Nak ambil kalau anak doktor, maka menantu pun mesti doktor. Kalau anak cikgu, dia pun mesti cikgu. Dia tak mau hak lebih daripada anak perempuan dia. Akhirnya yang jadi mangsa anak dara dia. Saya kata tu nombor satu kak. Nombor dua, akak kena pandang baik. Memang sekarang akak tak ada jodoh lagi. Mungkin sekarang Allah Ta'ala simpan jodoh akak. Jodoh akak dalam pembikinan. Dia tanya kat saya, kami tak faham apa maksud. Akak, Allah simpan pada akak seorang suami yang baik. Sekarang budak tu masih budak, mungkin umur dia 4 tahun. Dia tunggu umur 22 tahun baru dia kahwin dengan akak. Allah Ta'ala nak bagi jodoh akak umur 50, suami akak 22, kita tak tahu kak. Allah Ta'ala nak jodohkan pada akak satu suami yang sangat baik. Yang mana suami ni sekarang sedang bela isteri dia sakit kanser. Dia jaga sungguh isteri dia sakit kanser 4 tahun duk bela, tak menikah lain. Bela isteri sakit. Isteri dia meninggal. Allah Ta'ala nak bagikan suami ni pada akak. Duda yang sangat baik untuk jaga akak. Akak, Allah Maha bijaksana akak. Akak kena reda. Sabar sat dulu. Bila saya cakap macam tu tuan-tuan, teriak tiga-tiga. Kenapa tak ada orang cakap macam tu pada kami? Sudah tuan-tuan. Saya bukan boleh tengok orang teriak, saya pun nak teriak sekali tuan-tuan. Yang keempat kak, kenapa Allah belum kahwinkan akak lagi? Akak ada mak tak? Akak ada mak tak? Akak ada mak tak? Kita tiga-tiga masih ada mak ustaz. Sebenarnya Allah nak suruh akak cari pahala yang besar dengan sebab bela mak, dengan sebab bela bapak. Betapa besarnya akak bela ayah, bela bapak, bela mak, bela pak ni. Kalaulah kak dah kahwin, akak dah tak boleh bela mak. Berapa banyak isteri-isteri yang dah kahwin tinggal mak gitu je. Suami-suami yang dah menikah tinggal mak bapak dia. Subhanallah. Dia tinggal mak ayah dia, tak balik dah, pergi ikut lelaki tu. Jauh pula tu. Pergi mana ustaz? Afrika. Nikah dengan orang Nigeria. Tinggal mak bapak duk teriak kat Pinang Sebatang ke, Pinang Tunggai ni tuan-tuan. Dah lah nama tunggai-tunggai sungguh. Anak tunggai juga, pergi ikut pula Afrika mana tak tahu, tinggal tunggai di sini.